Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jadi tajuk saya ialah percaya tak percaya Barisan Nasional akan jadi kingmaker pada PRN Sabah dan strategi PAS akan gagal. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen ya. Share juga ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Dan jika anda menonton di YouTube, saya letak link Telegram di bawah, anda boleh klik dan join. Dan minta bantuan semua jadi member di YouTube, kalau di Facebook tekan butang subscribe. Now, semalam kalau awak teliti satu dua laporan media, dia ada laporkan bahawa PAS telah melantik Hadi Awang telah beri watikah pelantikan kepada Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa ni kalau kita imbas kembali, dia dipecat dari UMNO oleh Zahid dan kemudian dia membuat keputusan untuk masuk PAS. Dan Tan Sri Anwar Musa adalah seorang pemimpin yang saya kagumi. Namun saya percaya, so dia dilantik oleh PAS sebagai pengarah pilihan raya di Sabah dan juga pembantu ataupun pembantu ketua pilihan raya di pusat. So mereka naikkan Anwar Musa dan juga di peringkat kepimpinan tertinggi mereka naikkan Anwar Musa. Okay. Saya percaya ini adalah strategi PAS untuk cuba lemahkan Barisan Nasional. Cuba di Sabah. Ini penjelasan saya Tan Sri Anwar Musa, jika dia jadi muka PAS di pada kempen PRN Sabah, jadi dia akan membawa satu kesederhanaan, sebab Tan Sri Anwar Musa ni muka dia untuk berdekad lamanya adalah dari UMNO. Dan kalau awak bandingkan UMNO dengan PAS, UMNO ada kesederhanaan, PAS di kalangan bukan Melayu dianggap sebagai ekstrim atau ada unsur ekstremisme. Okay. Jadi di Sabah khususnya, kalau di Semenanjung majoriti bukan Melayu, dia tolak PAS. Kalau Melayu, bukan semua sokong PAS. Ada yang berpendapat juga PAS ekstrim, tapi bukan Melayu dia tak terima politik PAS. Tetapi di Sabah dan Sarawak, khususnya Sabah, jangan kata Melayu atau bukan Melayu, rata-ratanya majoriti penduduk Sabah tolak PAS. Okay? PAS dianggap ekstrim. Jadi Anwar Musa sebagai muka sebagai muka pada waktu kempen pilihan raya, muka jentera PAS, ketua jentera PAS, ketua pilihan raya PAS, dia membawa satu kesederhanaan atau imej kesederhanaan buat PAS. Okey. So saya rasa itu matlamat pertama PAS, cuba memberi rakyat Sabah yang tolak politik ekstrim PAS satu imej kesederhanaan. Tapi lebih daripada itu, mungkin strategi dia yang kedua ialah mengelirukan rakyat Sabah, khususnya kawasan kampung-kampung dan sebagainya, kerana Anwar Musa sudah lama dikaitkan dengan UMNO. Mungkin itu fikiran PAS lah. Jadi ada potensi, saya tidak tolak bahawa ada potensi untuk mengelirukan pengundi dan memecahkan undi Barisan Nasional pada PRN Sabah. Contohnya di satu kerusi di mana barisan bertanding, calon PAS juga bertanding, maka kalau pengundi dia lihat di sini UMNO, di sana Anwar Musa dia bawa aura UMNO walaupun dia PAS. Jadi mungkin ada setengah pengundi sama ada keliru atau merasakan saya undi UMNO lebih kurang sama dengan saya undi PAS. Sebab yang bawa Anwar Musa.
Ya, dan jika calon yang bertanding itu juga ikut kata-kata Anwar Musa bawa kesederhanaan, jadi mereka tidak akan dapat bezakan retorik UMNO dengan retorik Anwar Musa. Jadi bagi mereka sama, so mungkin undi barisan pecah. Dan saya rasa itu matlamat kedua. Namun ini sia-sia. Ini masalah dengan PAS. Strategi dia tidak sedar bahawa strategi yang dulu-dulu atau cara pemikiran dulu-dulu tidak akan berjaya, ya. Seperti di Semenanjung, di Sabah juga majoriti pengundi adalah progresif dan muda. Zaman dah berubah. Nah, pertama, ya, orang Sabah dia tidak begitu menekankan politik Semenanjung. Jadi bukan seperti sini di Semenanjung kita semua kenal siapa Anwar Musa dan sebagainya. Sana mereka lebih memberi penekanan kepada politik depa sana. Mereka kurang ambil berat tentang politik parti-parti atau di peringkat pusat. Anwar Musa bukannya muka politik Sabah, dia muka politik Semenanjung. Jadi ramai tidak begitu kenal atau kisah berkenaan Anwar Musa. Jadi jika niat PAS adalah untuk mengelirukan pengundi, saya rasa itu tidak akan berjaya atau kalau ada impak pun sikit. Kedua, Barisan Nasional dia bekerjasama dengan PH. Nah, walaupun Barisan Nasional jauh lebih kuat dari PH di Sabah, sebab kalau awak lihat PRN Sabah 2020, Barisan menang 14, UMNO menang 14 kerusi. Ya. PKR baru menang 6 kerusi, DAP baru menang 2 kerusi. Tapi UMNO menang 14 kerusi atau Barisan menang 14 kerusi. Jadi Barisan memang jauh lebih kuat dari PH. Tetapi jika PH bekerjasama dengan Barisan Nasional, kekuatan Barisan Nasional dan juga PH akan meningkat. Khususnya kekuatan Barisan Nasional. Sebab PH juga ada kekuatan dia. Di kerusi-kerusi barisan dia lemah sikit, tapi ada juga penyokong dia. Jadi bila kerjasama dan jika di kerusi-kerusi berkenaan jentera PH dan barisan digerakkan bersama seperti yang berlaku di 12 PRK di sini, maka barisan dijangka akan dapat sokongan pengundi PH juga. Jadi di situ barisan akan bertambah kuat berbanding dengan PRN Sabah 2020. So itu juga akan menguatkan Barisan Nasional. Okay. Jadi mungkin PAS berharap, ya, undi Barisan Nasional pecah dengan muka Anwar Musa dijadikan muka kempen, ya. Tetapi saya rasa itu tidak akan bawa impak kerana Anwar Musa bukannya muka politik yang dikenali sangat di Sabah. Dia Semenanjung dan juga pengaruh PAS secara dasarnya, orang lihat muka apa pun kalau di Sabah kalau tak kenal muka, dia fokus kepada logo parti itu. Kalau PAS, maknanya PAS lah. Mereka sudah tolak PAS. Ya, awak letak muka siapa pun, kalau awak bersama PAS, kami tolak. Itu pendapat saya. So saya rasa benda tu impaknya tak ada. PAS cuma tak sedar lagi, ya. Dan kalau PH dengan BN bekerjasama di Sabah, bergerak sebagai satu jentera perpaduan, maka di situ kekuatan barisan akan bertambah di kerusi-kerusi yang bakal ditandingi. Okey. Now, saya percaya lepas PRN ini akan ada 3 blok utama. Blok pertama ialah PH dan GRS. Ya, dia akan menang sejumlah kerusi tertentu yang merupakan yang agak signifikan. Blok kedua ialah PH dengan Barisan Nasional, ya. Sebab PH dia kerjasama dengan GRS dan PH juga kerjasama dengan Barisan, tapi Barisan tidak bekerjasama dengan GRS. So PH dengan GRS akan menang sejumlah kerusi tertentu. Atau kalau awak kira PH dengan Barisan, dia akan jadi blok kedua. Dia ada sejumlah kerusi tertentu. Dan blok ketiga ialah Warisan. Okay, so akan ada 3 blok utama. Yang lain-lain kalau ada kerusi pun,
sikit, saya jangka Perikatan akan bungkus atau hampir bungkus di Sabah. Itu jangkaan saya. Dan kalau parti-parti lain tu dapat pun sedikit. So ini adalah 3 blok utama. Now ada sebab barisan tidak kerjasama dengan GRS. Sebabnya di kerusi-kerusi tertentu, khususnya kerusi yang dulu dimenangi oleh Bersatu, kemudian adun-adun yang menang ni berpaling tadah dari Bersatu dan mereka mereka duduk di bawah GRS terus. Jadi di kerusi-kerusi itu penyokong GRS dulunya penyokong kuat barisan. Jadi sebab itu barisan tidak mahu bekerjasama dengan GRS kerana dia nak bertembung dengan GRS di kerusi-kerusi yang dulu dimenangi oleh Bersatu, kerana barisan akan menang. Kebarangkalian Bersatu menang atau GRS menang di kerusi-kerusi itu tipis. Sebab nombor satu, GRS terpalit dengan skandal. Tapi lebih daripada itu, dulu rakyat di situ sokong Bersatu, kemudian mereka berpaling tadah tukar jadi GRS dan macam-macam lagi lah. So barisan yakin akan menang di kerusi-kerusi itu. So kalau dia kerjasama dengan GRS, dia tidak dapat bertembung dengan GRS di kerusi itu. Jadi barisan mahu kerusi-kerusi tersebut. Dan kebarangkalian tinggi dia akan dapat. Maknanya contohnya kalau dia boleh rampas 5 kerusi tambahan dan kekalkan kerusi-kerusi yang ada, barisan dah jadi 19 kerusi. Agak banyak tu. Dan jika PKR dan DAP boleh kekal kerusi-kerusi mereka dengan kerjasama dengan barisan, 19 campur 8 berapa? 27 kerusi. Ya, PH campur barisan. Jadi barisan tidak mahu kerjasama dengan GRS atas sebab itu. Juga ada lagi satu sebab. Barisan tahu jika warisan buat congakkan dan warisan berpendapat bahawa warisan campur dengan pakatan, campur dengan barisan boleh bentuk kerajaan, maka warisan akan bincang dengan PH dan BN. Warisan akan elak GRS sebab GRS ni musuh warisan. Sebaliknya, jika PH dengan GRS merasakan mereka boleh bentuk kerajaan bersama Barisan Nasional, maka PH dengan GRS akan bincang dengan barisan. GRS akan rela kerjasama dengan barisan untuk bentuk kerajaan. Barisan akan rela duduk dalam kerajaan bersama GRS. GRS tidak akan pergi ke warisan kerana mereka adalah musuh di peringkat negeri. Ya. Kalau kita kira parti-parti politik negeri yang asalnya dari Sabah atau parti-parti tempatan, GRS dengan warisan ni musuh. So jadi sama ada PH dengan GRS akan bentuk kerajaan dengan barisan atau warisan akan bentuk kerajaan bersama PH dan barisan. Itu jangkaan saya. Jadi barisan ni, Barisan Nasional jadi penting. PH dia bukan kuat macam barisan di Barisan Nasional di Sabah. Jadi dia perlu Barisan Nasional, ya, untuk bentuk kerajaan. Ya. Kalau PH dengan GRS nak bentuk kerajaan, dia perlu Barisan Nasional dengan syarat jumlah kerusi cukup. Atau kalau PH nak bentuk kerajaan, PH dengan GRS tak cukup kerusi, PH boleh bentuk kerajaan bersama Barisan Nasional dan warisan. Tapi janji Barisan Nasional perlu ada. Kalau Barisan Nasional tidak memihak kepada PH, PH tak boleh bentuk kerajaan sekalipun dia bersama GRS, tak cukup kerusi. Kalau barisan tidak memihak kepada dia ikutlah barisan nak pergi mana lah. Okay. So Barisan Nasional akan jadi kingmaker. So sama ada warisan campur pakatan, campur barisan akan ada jumlah kerusi untuk bentuk kerajaan, ataupun GRS, pakatan dan barisan akan ada jumlah kerusi untuk bentuk kerajaan. Dan ya, kalau tak cukup pun, kurang sedikit pun, yang lebih-lebih tu mereka boleh dapat lah daripada parti-parti kecil lain yang menang lah. Okay?
So, apa pun Pakatan dengan Barisan akan duduk dalam kerajaan. Perikatan Nasional saya jangka akan bungkus atau hampir bungkus di Sabah, dan PAS sedang mencuba strategi untuk lemahkan barisan, tetapi ianya tidak akan berjaya. Strategi itu akan gagal. So saya ulang, Anwar Musa adalah muka persekutuan, bukannya muka tempatan Sabah. Orang sana tak begitu kisah siapa Anwar Musa, dia dulu dengan UMNO ke apa. Mereka tidak begitu pentingkan politik Semenanjung, mereka lebih pentingkan politik Sabah. Jadi strategi untuk kelirukan pengundi, sekiranya itulah strategi, tidak akan berhasil. Akhirnya orang akan lihat dia ni adalah dari PAS dan mereka tolak PAS. Mereka tak kenal Anwar Musa ni politik dia macam mana, dia tak begitu tahu. Jadi jika misi PAS ialah cuba menampilkan kesederhanaan PAS di Sabah, ianya tidak akan berjaya pada pendapat saya, kerana orang tempatan sana tidak begitu tahu politik Anwar Musa. Jadi mereka tidak akan tafsirkan Anwar Musa ni kalau dia jadi ketua pilihan raya di Sabah, dia membawa kesederhanaan. Yang mereka tahu ini PAS, kita tolak PAS. Sebab rakyat di Sabah majoritinya dia tolak PAS. Dia tak kira awak Muslim ke bukan Muslim, dia majoritinya tolak PAS. So ianya tidak akan berjaya. Okay? So saya jangka sama ada kita akan akhirnya dapat kerajaan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Warisan, atau kerajaan GRS, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kedua-dua GRS dan Pakatan Harapan perlu Barisan Nasional jika mahu bentuk kerajaan. Begitu juga Warisan perlu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan jika mahu bentuk kerajaan. Warisan saya tidak yakin, saya tidak percaya dia akan pergi cuba bentuk kerajaan bersama GRS. So bagi saya mereka dua ni musuh. I don't think so lah. Tapi dalam politik apa-apa boleh berlaku. Tapi saya tidak jangka GRS dan Warisan tiba-tiba kerjasama. So sama ada dua benda ni. Apa pun saya jangka Pakatan dan Barisan akan menjadi pemain besar dalam kerajaan yang bakal dibentuk, dan tidak lama selepas itu kita berdepan dengan PRU. Dan oleh kerana Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memainkan peranan besar dalam kerajaan, jadi pergerakan jentera PRU di Borneo akan jadi besar. Kawalan jentera Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Borneo akan jadi besar menjelang PRU untuk memastikan mereka menang lebih banyak kerusi parlimen, untuk meningkatkan jumlah pungutan kerusi pada PRU 16. So itulah yang saya jangka akan berlaku. Jadi awal-awal saya beritahu ya. Ini jangkaan saya dan kita lihatlah saya betul ke tidak. Ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.